Assalamualaikum. Saya Muhammad Naik Nursyidi Birazlan daripada kelas P2C. And hari ni kita nak sembang sikit pasal perlembagaan Malaysia. And let's go to the video. Okay guys, hari ni aku nak cerita sikit pasal satu benda penting dalam negara kita, iaitu perlembagaan Malaysia. Yang kalau nak senang faham dengan perlembagaan ni, macam rulebook lah, peraturan utama yang mengawal sistem dalam negara kita ni. Semua undang-undang lain sebenarnya kena ikut apa yang ada dalam perlembagaan ni. And dalam topik ni, kita ada konsep yang dipanggil keseluruhan perlembagaan. Maksudnya, perlembagaan merupakan undang-undang paling tinggi dalam negara kita. Okey, contohnya kalau ada undang-undang lain yang bercanggah dengan perlembagaan, undang-undang tu boleh terbatal sebab perlembagaan lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri lah. Okey, konsep keseluruhan perlembagaan ni ada 3 perkara utama, iaitu kontrak sosial, iaitu persetujuan antara kaum semasa pembentukan negara lah. Yang kedua adalah kandungan perlembagaan, iaitu semua perkara penting yang terkandung dalam undang-undang negara lah. And yang ketiga, pindaan perlembagaan, yang bermaksud perlembagaan boleh diubah atau dipindah jika perlu mengikut prosedur tertentu. And seterusnya, kita tengok beberapa peruntukan utama dalam perlembagaan. Yang pertama, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, agama Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi agama lain masih bebas diamalkan dengan aman. Yang ketiga, institusi beraja, iaitu sistem raja yang masih menjadi sebahagian daripada pentadbiran negara. Dan yang keempat ialah hak istimewa orang Melayu dan bumi putera. Yang kelima adalah hak-hak asasi, iaitu hak asas yang dimiliki oleh setiap rakyat seperti kebangsaan dan perlindungan undang-undang. Dan yang terakhir ialah kewarganegaraan yang menentukan siapa yang diiktiraf sebagai rakyat Malaysia. Jadi secara ringkasnya lah, perlembagaan Malaysia sangat penting kerana ia menjadi asas kepada sistem pentadbiran dan undang-undang negara kita. So basically, bila kita tak ada perlembagaan Malaysia ni, negara kita boleh runtuh lah, boleh senang dijajah. Itu sahaja daripada saya, and bye.